saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Ahad 2 hari bulan Mac 2025. Ilmu penyuluh hati nan suci, membimbing insan ke jalan hakiki. Di SK Taman Seri Gombak tua kita berjanji menjunjung Islam cahaya abadi. Bersama guru, bersama murid, menggapai reda ilmu digali. Dengan tekad dan keikhlasan, panitia pendidikan Islam tetap teguh. Ya Allah, berkatilah kami, teguhkan iman, kuatkan hati, menjadi hamba penuh takwa, membawa Islam ke serata dunia. Di bawah punggung ilmu kejadian manusia di dalam rahim ibu. Bagaimana? Baik. Yang pertama Allah Ta'ala kata bahawa kami ciptakan manusia daripada saripati tanah. Pentingnya Al-Quran dalam kehidupan kita. Yang pertama sebagai apa? Sebagai petunjuk untuk kita. Di bawah punggung ilmu diberkati, lahir murid berbudi pekerti. Al-Quran dan Sunnah jadi panduan, bersama patuh seruan Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi. Idza saja أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. Penat, lapar, dahaga, mestilah. Puasa kan mengajak kita untuk merasakan kesusahan. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kat situ rupanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, pejam celik kita dah nak masuk bulan Ramadan. Kasih sayang jadi pedoman, akhlak terpuji, ikhlas berkorban, menjadi contoh umat sejati. Agar Islam terus berseri, panitia pendidikan Islam SK Taman Seri Gombak 2. Kami sahabat dan juga keluarga. Ya Allah, berkatilah kami, teguhkan iman, kuatkan hati, menjadi hamba penuh takwa, membawa Islam ke serata dunia. Membina jiwa, membentuk akhlak, panitia pendidikan Islam kekuatan kami. Panitia kami sinar harapan, didik generasi penuh kesempurnaan.
Islam di jiwa tersemat selamanya. Meski Taman Seri Gombak dua tetap teguh. Dalam susah tak pernah mengeluh, tersenyum walau beban bertumpuk penuh. Pendidik setia semangat